Ingat 4 amalan ni, jangan tinggal setiap hari. Akhir zaman di antara tanda dia kematian mengejut. Mati main dengan tak sangka-sangka. Mati kita tak tahu lagu mana. Cuma Nabi ajak dekat kita persediaan untuk kita berhadapan dengan kematian. Tuan-tuan, tolong buat amal 4 benda ni. Dan jadikan dia amalan pada setiap hari, persiapan dan persediaan untuk kita berhadapan dengan kematian. Andai hari itu Allah takdir kita meninggal pada hari tersebut. Yang pertama, Sayyidul Istighfar. Nabi SAW sebut, siapa yang membacanya dengan yakin pada 11 siang dia, lalu dia mati pada 11 siang tersebut sebelum daripada malamnya, maka dia daripada ahli syurga Allah, kata Nabi. Dan siapa yang membacanya dengan yakin sebelah malam dia, lalu dia mati pada sebelah malam tersebut sebelum subuh, maka dia daripada ahli syurga Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Kita baca sebelah pagi untuk cover sebelah siang tu, baca sebelah malam untuk cover sebelah malam sampai subuh tu, insya-Allah. Amalan kedua, membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali pada waktu maghrib dan pada waktu subuh. Penting nah. Nabi SAW sebut dalam satu hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i, apabila kamu selesai sembahyang subuh, maka katakan sebelum daripada kamu bercakap apa-apa sesama manusia yang lain, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Andainya dia mati pada hari tersebut, maka Allah akan menuliskan bagimu perlindungan daripada api neraka. Dan apabila kamu selesai solat maghrib, maka katakanlah sebelum daripada kamu bercakap apa-apa sesama manusia yang lain, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Jika dia mati pada malam tersebut sebelum daripada subuhnya, maka akan dituliskan baginya perlindungan daripada api neraka Allah. Maghrib 7 kali, subuh 7 kali. Amalan ketiga, kata Nabi SAW, siapa yang membaca ayat al-kursi selepas daripada setiap sembahyang fardunya, maka tidak akan ada apa pun yang akan menghalangnya daripada masuk syurga melainkan kematian. Maksud dia, syurga duk tunggu dia aja. Yang duk halang dia daripada masuk syurga lah ni sebab satu aja, tak mati lagi. Mati nanti masuk syurga lah dia, mudah-mudahan. Kalau lagu mana pun jangan tinggal ayat kursi lepas daripada sembahyang fardu. Yang keempat, kata Nabi SAW, siapa yang baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah, maka wajiblah ke atasnya syurga. Ingat 4 amalan ni, jangan tinggal setiap hari. Nak mudah tuan-tuan buat lepas sembahyang subuh.